Saya, Bom duit apa ni? saya dah tak sabar nak menang EV. Skuter. Hari ni Farah dengan Man ada dekat Puncak Kasih. Korang nak tahu kat sini ada apa? Kat sini ada jelajah orang Johor Don Permas. Korang nak tahu bila? Dia start 3 hari bulan hingga 7 hari bulan. Ini siapa-siapa, orang-orang Pasir Gudang, orang-orang Johor Baru, orang boleh datang kat jelajah orang Johor ni. Memang best tau. Macam-macam ada. Kemah semua dah naik. Tapi start dia 3 hari bulan Jun sampai 7 hari bulan Jun. Kat sini ada macam-macam artis. Macam-macam Ya, ada Hazama, ada Real Ekspedisi, ada Sofas, ada Kasidah. Siapa yang suka-suka dangdut tu, ada Intan Madura. Ada lagi. Kapak. Kapak? Nak kena kapak ke? Dia ke bulan kapak. Sebab apa saya cakap best? Dekat sini ada food festival. Ada jual makanan, ada jual barang-barang. Macam-macam. Yang penting ada konvoi, ada himpunan motor-motor. Ada auto show? Ada. Yang best dia, kan? Dia ada agihan 1000 pieces layang-layang. Siap ada pertunjukan wow. Macam malam 6 hari bulan 6 ni ada cabutan bertuah. Hadiah utama dia 2 biji EV. Siapa yang tak nak skuter EV? Mesti nak. Lepas tu hadiah barangan elektrik. Bukan tu je. Ada hamper sekali. Lagi satu, malam tu juga ada kebudayaan. Hadiah. Hadiah. Jadi kata ada EV. Hadiah kan 6 hari bulan 6. 6 hari bulan 6. Motor, ada motor. Iya, motor. Kau kenapa? Kau tak percaya? Ya, nak tengok mana? Motor dia 6 hari bulan 6. Oh, dia Kan orang cakap kalau letak sekarang nanti hilang. Awak nak tahu tak? Nak tahu? Nak dapat cabutan bertuah tu senang je. Korang datang, korang kena daftar kehadiran dekat meja urus setia. So kalau saya datang, saya kena daftar dulu kat situ. Daftar dulu. Baru korang boleh cabutan bertuah, kan? Boy. Korang yang mana berdekatan dengan Puncak Kasih, korang kena datang ni. Jelajah orang Johor Don Permas. Korang nak bertuah, korang kena datang. Jelajah orang Johor. Jom.